Saya tengah mencari talent untuk 3 orang. Saya nak cari follower yang 100,000 ke atas lelaki. Okey, lelaki ataupun perempuan. Perempuan maybe akan dalam 3 orang ke 3 orang. Yeah. Ini bukan biasa-biasa. Yeah. Masuk line, terus gegar dunia. AI team bangun, kita start cerita. Malkodok mod, semua mata terbuka. AI Malkodok, Malkodok. AI new generation 2026. AI Malkodok, Malkodok. Mat motor sejati. Jangan lupa share, like and subscribe my YouTube channel AI Malkodok. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada raya-raya muslimin dan muslimah, siagam senohong gelama ikan berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Okey. Konten kita pada kali ini, apa kita nak buat ini? Sorry, tengah makan tadi. Konten kita nak buat apa ini? Saya dah start milih talent untuk MK Team, okey? MK Team akan berleluasa dan bergejala dan bersosial. Aduh, motor ni lalu pula. Okey, jadi kita tak nak lengahkan masa. Kita terus mulakan untuk talent audition pada nanti. Yang tarikh saya akan bagi tahu nanti kemudian. Talent pertama adalah yang dapat untuk ke audition adalah Syabi. Assalamualaikum. Dengar cerita Malkodok tengah cari talent untuk konten kan? So saya berminat nak join. Apa yang saya boleh buat? Saya seorang yang passion dalam konten. Saya juga boleh menerima segala cabaran baru ataupun semua cabaran lah. Saya suka belajar benda baru. Saya boleh beatbox, saya boleh rap, saya juga boleh breakdance. Saya try. Saya boleh buat semua benda. Bagi je cabaran apa-apa, saya okey. So, harap-harap saya terpilih dalam Malkodok Team. Assalamualaikum. Okey, kenapa aku pilih ni? Sebab reason lah aku bagi. Tak semua aku bagi reason Sebab aku tengok dia ada bakat potensi untuk bercakap. Itu je sebab dia. Reason dia aku pendek sebab aku memang tak nak panjangkan konten. Kalau awak tak balas mesej saya, Syabi, awak akan diterminatekan, ya. Jadi kita teruskan dengan nombor 2 pula. Talent iaitu talent perempuan ni. Iaitu Zaufir HM. Ni adalah TikTok dia, okey? Okey, assalamualaikum. Okey, video dia tak berapa sangat sebab video dia tak bercakap, tapi walaupun tak dengar suara tapi adalah orang cakap nampak video tu bercakap. Jadi aku pilih tu sebab aku rasa dia ni macam talented. Kalau lelaki aku rasa tak sesuai kalau untuk JJ. Sebab perempuan memang JJ tak apa. Nanti audition baru dia tahu macam mana kecut tak kecut. Baru dia tahu boleh buat tak boleh buat. Jadi lelaki aku tak nak macam itu. Sebab lelaki aku nak berani buat video bercakap. Kalau tak pandai bercakap untuk kat TikTok, takkan kau masuk untuk YT konten-konten nanti. Yang akan datang kau nak buat video JJ je, main JJ je hari-hari. Betul tak? Jadi kita teruskan dengan nombor 3. Tapi nombor 3 ni aku tak nak lah. Aku nak ajak kawan-kawan lah, staff-staff aku lah buat. Dia orang macam duduk saja je ni aku tengok. Jadi kita jemput Adam Gam. Sila masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak apa? Nak apa? Duduk. Nak duduk. Oh ya. Okey. Adam. Hai, Assalamualaikum. Siapa yang tak mengenali saya? Saya Melayu. adalah Adam. Ya, Melayu. Oh, Melayu. Ingat pada orang tadi. Okey, siapa yang tak mengenali, ini adalah Adam, staff-staff saya juga. Jadi hari ini saya rasa saya nak suruh staff-staff saya yang pilih. Okey. Adam. Nombor 3. Nombor 3. Ini aku cakap ini paling lawak gila daripada semua video yang kau pilih tu, Man. Oh, ya? Siapa, ni, Adam?
Kalau korang tak kenal dia, korang bukan budak TikTok ah. Ha? Ni aku nak bagi tahu. Nama dia Syera. Jalan-jalan, langgar batu bata. Salamat, pilih aku. Aku sapu rata. Everybody fucking jump. Syira. Syira yang tu. Dengan apa? Mira Kuku. Mira Kuku. Dengan geng-geng Linda. yang Dengan Linda. menanti. Linda. Oh, dia pun request tim aku juga. Ya, dia pun request tim kau, Mal. Syira ni aku pilih dia. Sebabkan apa pula aku yang pilih, kau yang pilih. Kau tahu kenapa aku pilih dia? Sebab apa? Sebab dia aku tengok yang kau pilih ni, Mal, lain daripada orang lain. Kau faham tak faham? Apa benda pula aku pilih? Apa benda ni? Aku tak Tak. faham. Cuba kau cerita elok boleh? Okey. Yang Mal pilih ni tak berapa nak lawak, tak berapa nak ada Tak apa, talented. biar. Tak apa. Okey? Biar. Disebabkan saya pilih Syera ni, dia ada dia punya karakter dia. So, Karakter apa? karakter dia Apa yang kau nampak kat Syira? aku nampak kalau dia berjalan pun dah lawak Man. Aku cakap. Yelah, betul. Jadi yang karakter boleh dikatakan seorang penghibur jugalah dulu bagi aku. Sebab dulu masa sebelum aku naik dulu pun, dia naik dulu sebelum aku. Jadi aku nampak potensi dia untuk join aku ni, maybe akan menceriakan suasana. Sebab tu aku pilih juga. Okey. Jadi geng, saya nak beritahu korang sebelum kita teruskan ke nombor 4. Saya nak beritahu korang, saya ambil untuk hari ni 16 orang sahaja untuk audition nanti. Okey, yang request dekat tim kita orang adalah lebih kurang 100 lebih. Dalam masa sehari kita orang cari 100 lebih. 1 lebih, tapi kita orang ambil 16 orang saja. Yang mana tak terpilih tu saya minta maaf sangat-sangat. Jangan kecewa. Korang tunggu batch 2 nanti untuk pemilihan lelaki pula. Okey. Nanti korang buat video. Tapi saya tak nak kali ni, saya tak nak video JJ lelaki tolong Kalau perempuan tak apa JJ. Kalau lelaki saya tak nak JJ. Saya nak video bercakap. Sebab saya nak tahu korang bagi tahu lah kebolehan korang, apa kau memperkenalkan diri korang, lepas tu apa kebolehan korang. Okey, jadi kontak je saya. Korang okey boleh. Tapi saya tak nak video JJ. Okey, kita pergi ke terusnya. Nombor 4. So orang, ini nombor 4 ni saya tak tahu dia punya karakter apa, tapi saya tengok dari segi wajah muka dia sangat bersih Man. Kau milih tengok muka kau ya. Dia Kau jujurlah, kau tengok muka sebab apa? Kau kau tak ada wek betul. Kau nak cari wek ke apa? Tak ada. Aku tak nak yang bercinta. Aku tak nak ada. Bukan. Dia cantik ke tak cantik ke, Siapa? itu urusan dia. Siapa nama dia? Nasuha. Ni Nasuha. I know when something is worth it. I know how to fight. Okey, Nasuha. Saya pilih anda ni bukan daripada segi karakter anda, tapi saya tengok anda punya kecantikan tu, insya-Allah saya boleh cakap. Boleh pergi jauh lah cantik dia. boleh pergi Sebab jauh. cantik je kau pilih. Sebab cantik je dia pilih kan. Saya pun tak tahulah, tak apalah. Tapi kalau kau dah dapat ni, aku bagi tahu kau terang-terang ni, kau buat elok. Sebab aku pilih 16 orang ni, tak semua orang aku pilih. Aku pilih yang terbaik saja aku pilih, okey? Jadi kita tak nak lengahkan masa. Kita tak nak panjangkan video ni. Kita terus je. Orang yang ke berapa, Dam? Orang yang ke-6. 6 ke 5? 5. 5. So nama dia, Adalah. nama TikTok dia Mi je. Mi. Nama TikTok dia YRYFE Fera. Fera nama dia. Okey, jadi Fera juga terpilih orang yang kelima. Saya perlukan talent yang boleh masuk air orang kata. Masuk air, yang pandai buat lawak.
Sebab apa kau pilih dia pula, Dam? Tahniah saya nak cakap dekat Fera. Tahniah terpilih. Korang jangan buang masa, korang join je saya. Sebab apa? Ini pun lebih kurang dengan Nasuha tadi. Kau ni pilih sebab cantik ke apa ni? Sebab cantik ke apa kau pilih? Nak cakap sebab cantik, itu alasan pertama aku. Okey, lepas tu alasan kedua tu? Alasan kedua aku, dia ada satu buat video kelakar, Man. Okey? Dia nak buat macam Oh, kau terpegun dah. Cakap je cerita kau terpegun dah, senang. Aku dah boleh nak karakter. Dah. Jadi yang nombor 5 tu Fera dah. Wah, hajar. Baik aku panggil orang lain. Kau sempat lagi minum air? Kurang hajar lagi minum air depan aku. Ini orang buat hiasan je bagi tak full. Jadi, tadi Adam pun dah. Kita panggil staf saya yang seterusnya adalah Pak Tam. Pak Tam masuk. Assalamualaikum Abang Mal. Tangan salam tu, belagak gila. Kau dah pilih lah? Aku dah ada talent lah. Okey, jadi Talent ni memang berbakat. talent yang berbakat. Berbakat gila. Talent yang ke-6 adalah Dedek. saya perlukan talent yang boleh masuk air, orang kata masuk air, yang pandai buat lawak, pandai kelakar. Kelakar dengan masuk air sama je. Yang jenis boleh buat aksi-aksi. Dedek staff aku dulu, ex-staff aku. Dia pernah bekerja dengan kau kan, Laksa? Dia pun request juga. Aduh. Dedek. Jadi yang seterusnya nombor 6 adalah Dedek. Dedek pun aku boleh katakan, bukan aku select apa tak ada. Tapi boleh dikatakan dia memang, kau boleh tengok TikTok dia sendiri lah. Kau tengok dia memang boleh bercakap apa semua sebab dia Dia memang berbakat gila nak berlakon lah. Dia memang boleh buat. Senang cerita lah. Sebab aku tak nak panjang-panjang lah. Tak nak ada reason panjang-panjang. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh, teruskan. Kali ni laki pula. Laki. Okey. Ini pun berbakat juga nak berlakon. Zul Sempoi. Nak beritahu korang, saya tengah mencari talent untuk 3 orang. Saya nak cari follower yang 100,000 ke atas lelaki. Okay. Zul Sempoi ni bukan dari talent orang lain ni? Tengok video. Ini. Bukan talent siapa-siapa. Kau tengok video-video dia. Memang berbakat gila nak berlakon. Itu nombor 7 adalah Zul Sempoi. Itu adalah lelaki, okey. Jadi, tak payah lengahkan masa. Kita habiskan secepatnya. Yang ke berapa? Yang ke-8. Kita tak payah bagi tahu reason lah. Aku tak tahu lah ini mak rempit mana aku boleh terpilih pula dia. Tapi dia macam ada berbakat juga kan. Dia boleh berlakon tu. Ni bukan berlakon, ini monyet. Monyet. Ni 2111. Roy Show nama dia. Saya tengah mencari talent untuk 3 orang. Saya nak cari follower yang 100,000 ke atas lelaki. Okey, lelaki ataupun perempuan, korang boleh DM saya sekarang, okey, untuk jadi talent saya dengan saya untuk buat video. Tak pun korang boleh buat video dekat TikTok saja. Okey, korang hubung hashtag Bang Puduk Team ke apa ke, korang hubung je atau kontak saya. Okey, jadi saya perlukan talent yang boleh masuk air, orang kata masuk air, yang pandai buat lawak, pandai kelakar, jadi yang boleh buat aksi-aksi beragam. Dia memang fans kau lah. Tapi macam pengguam. Tak apa lah, kita try ya. Biasanya dia akan lepas kat dalam TikTok je. Dekat audition nanti kau tengok confirm tak lepas je. Akan kekok. Alright. Jadi adalah Roy Show. Okey, kita terus je. Kita dah tak bagi tahu reason. Jadi kita pun dah kelewatan masa dah. Pukul 2 dah ni. Dah pukul 3 pagi kita dah balik tidur sebab saya pun sebenarnya setup lain tadi. Tapi last minute sebab saya dah tutup tadi sebab saya buat ada emergency pergi Pahang apa semua. Jadi nak tak nak memang kena buat video terus. Jadi saya buat terus langgar macam ini. Okey. Jadi yang terpilih tu alhamdulillah lah, okey. Air ni nampak sedap. Yang terpilih. Okey.
Air tak ada. Ini air Hasan. Oh. Okey, yang seterusnya adalah Zan Kasim. Zan Kasim. Okey, Zan Kasim. Tengok video ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton saya. Okey, apa aku nak buat hari ni? Aku nak beritahu korang. Saya tengah mencari talent untuk 3 orang. Saya nak cari follower yang 100,000 ke atas. Okey. Jadi Bang JJ. orang yang seterusnya adalah apa ni, Zarat Kasim. Okey. Zarat Kasim. Jadi tolong yang dah dapat tu tolong buat yang terbaik. Alright. Jadi seterusnya tahniah kepada Zarat Kasim. Yang seterusnya. Cepatlah sikit. Aduh. Ini lembab lah. Bini aku dah tunggu kat rumah tu. Ini pernah berlakon dengan kau juga ni, Man. Najihah. Ini talent lama kau ni. Aku rasa. Jadi yang seterusnya adalah Fitri Najia. Tunjuk kat kamera. Fitri Najia dapat. Jadi saya perlukan talent yang boleh masuk air, orang kata. Masuk air, yang pandai buat lawak, pandai kelakar. Kelakar dengan masuk air sama je. Yang jenis boleh buat. Dulu dia pernah shoot dengan aku sekali. Masa tu dengan Aisyah kot. Dia tolong jadi driver Aisyah, tak silap aku. Bawa RZ. Dia bawa RZ masa tu. Masa tu aku tak tahu yang dia Aisyah tak boleh bawa motor. Jadi aku panggil story IG, up story IG, dia mesej aku masa tu nak tolong bawa Aisyah masa tu. Jadi aku pilih dia. Nanti nak berlakon main motor kan, dia boleh bawa. Betul. Jadi dia adalah perempuan mat tempik juga, tak silap aku tak tahu lah. Okey, jadi kau tak payah stop lah. Okey. Kerja stop lah. Orang suruh buat lain kita buat ni. Macam berminat pula. Okey, apa kau cermin dulu muka boleh? Okey. Cepatlah. Orang nak cepat ni. Okey. Yang seterusnya Adalah Hanya Najmi. begitu korang. Saya tengah mencari talent untuk 3 orang. Saya nak cari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar cerita Abang Kodak nak cari 3 orang talent lelaki. Bila saya kena cerita aku, saya Muhammad Najmi, saya berkuasa tahun. Saya harap Abang boleh terima saya. Walaupun tak apa, lawak kita boleh cuba. Harap saya dapat menjadi talent Abang. O que foi boi, tá puto, tá boladão. Esperto virou bobão. Não dá pra contar de uma, agora quer ter montão. walaupun kamera dia kelabu, tapi aku rasa dia berbakat. Aku rasa. Dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh dia ni. Tak tahulah, aku tak tahulah. Kita tengok je macam mana. Aku pilih je dulu. Sebab audition ni. Sebab audition ni tak semua terpilih. Biasanya kalau dia perform, alhamdulillah. Tak perform, balik babai awal lah. Okey. Jadi, sudah. Kau bergabung. Cukup lah. Bergabung. Ni. Okey, kita seterusnya. Panggil kawan aku juga. Kawan pula. Staff aku juga. Dipersilakan masuk. Babai. Tu nasib baik tak patah. Tidak bengkok je lagi. Okey, jadi kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita pergi yang ke seterusnya. Adalah Man. Kak, baju World Cup ada baju apa? Lashmi Amal. Lashmi Amal lah? Ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan main World Cup? Naruto ke? Andre Di Messi. Messi. Lain. Entry nak masuk. Entry mana? Mac. MECKK. Oh, ini India yang dia orang India ni. Orang India ni. Dia selalu konten-konten dengan tu Black apa nama dia. Black tak silap. Kawan Black kawan review Wafa tak silap aku, tak tahu aku. Tapi dia pun ada request juga. Jadi aku rasa sebab dia memang boleh bercakap. Memang boleh bercakap. Sebab konten-konten ni aku tengok apa semua. Jadi Mac, aku pilih kau ni ya. Disebabkan kau, aku pilih.
Nanti orang cakap aku selek pula. Padahal aku tak kenal kau pun. Okey, jadi kita seterusnya adalah... Okey, yang seterusnya adalah... Cepatlah sikit. Yap. Adalah Lisa. Saya perlukan talent yang boleh masuk air, orang kata. Masuk air, yang pandai buat lawak, pandai kelakar. Kelakar dengan masuk air. Lisa, yes, Lisa, anda terpilih. Jadi buat dengan baik, okey? Lisa, saya dah tak nak bagi tahu reason. Nanti tunggu waktu audition. Awak nak kena macam mana pula, okey? Jadi, orang yang seterusnya adalah... Orang yang ketiga ni, Mal. Kau akan rasa macam dia ni Orang berbakat. yang ketiga apa? Orang yang seterusnya. Orang yang seterusnya, kau akan rasa orang ni berbakat. Orang seterusnya adalah Jamie Cha. Ni, aku nak beritahu korang. Saya tengah mencari talent untuk 3 orang. Saya nak cari follower yang 100,000 ke atas lelaki. Jamie Cha, dia adalah player bola. Okay. Mempunyai 600,000 follower. Tapi biasanya 600,000 follower ni banyak ni, tak tahu lah. Kita cuba juga. Jadi, orang yang seterusnya adalah Jamie Cha yang terpilih. Okey. Jadi, tanpa lengahkan masa, orang yang seterusnya. Aku dah tak nak lengah-lengahkan masa dah. Penat. Aku nak balik tidur lah ni. Sebab besok aku nak shoot betul-betul ni. Hari ni Lokman tak ada. Jadi aku shoot untuk konten aku je. Okey, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Tak ada salam-salam. Waalaikumsalam pun tadi. Cium-cium pula. Tak boleh. Tak boleh. Yang seterusnya adalah Ahmed Besi. Ahmed Besi. Videografer semua saya dah jumpa. Jadi saya perlukan talent yang boleh masuk air, orang kata. Masuk air, yang pandai buat lawak, pandai kelakar. Kelakar dengan masuk air sama je. Yang jenis boleh buat aksi-aksi lagak ngeri ke apa ke. Okey, jadi kalau kau boleh, kau DM saya sekarang, okey? Jom, let's go. Bye-bye. Ahmed Besi, okey. Ahmed Besi ni dia adalah pengembala kambing. Sebab dia pun macam kambing dah aku tengok muka dia. Alright. Jadi orang yang seterusnya adalah Ahmed Besi yang terpilih untuk masuk MK Team, guys. Okey. Yang seterusnya adalah Coco Pie. Coco Pie. Putri Raja Tengok dia macam comel lah. Tolong jangan try jangan comel-comel lah. Bukan kau cakap tadi nak cari yang nombor 2. Kan jangan berfina-fina aku. Gampang. Kau takut Takut kepala terkorak dia. Kalau ni editor ni muka bini aku letak dia turun macam bulan. Aku tangkap kepala bini aku. Lepas tu aku cium bini aku dan aku sayang bini aku. Okay baby, I love you more baby, love you. Okay, jadi Coco Pie juga berjaya masuk terpilih dalam audition MK Team. Okay, jadi kita habiskan. Tapi dah. Habiskan. Untuk talent yang terakhir ada lagi. Kau je tak tahu. Iaitu. Kenapa aku tak tahu? Sebab ini aku seorang je yang pilih. Assalamualaikum. Iaitu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Mal Kodok. Kenapa aku pilih Mal Kodok? Mal Kodok ni adalah orang yang hebat. Pandai main wheelie. Pandai angkat tayar. Dia adalah mak rempit yang berjaya. Dia adalah semualah menang kat Mal. Sebab tu saya pilih ni. Wih, kalau saya pilih dia mana tahu jadi fenomena kali kedua kan. Kita tahu. Betul tak? Jadi
Tak ada, kita dah habis dah. 16 orang yang saya pilih tu. Jadi, saya nak beritahu korang. Sebelum kita habiskan konten ni, yang mana terpilih, saya akan DM korang satu persatu. Kalau korang tak balas, dalam masa 24 jam, saya takkan ambil awak, okey? Jadi, tolong alert. Alright? Jadi, saya nak bagi tahu korang, saya buka batch yang kedua, pemilihan talent untuk FK Team. Audition yang kedua adalah audition yang terakhir. Jadi kalau korang nak, korang boleh buat video, tapi tak nak video yang JJ. Taklah lelaki kalau boleh. Tolong video bercakap, okey? Perempuan hari ni dah banyak. Maybe lepas ni punya audition, lelaki pula, okey, yang pemilihan. Okey? Jadi, saya nak beritahu korang, saya akan bawa diorang nanti kumpul siapa yang terpilih masa audition nanti. Kita akan buat video dan kita akan start bina empire baru, okey? Jadi, itu saja konten kita pada kali ini. Siakap sedang kelapa ikan berduri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum.